You gotta be smart about it lah. Quality of life is very important, but you know, if you're just trying to like impress people online, then he's not really your friend. There's no point lah. Podcast kasih pecah nyanyi sama-sama. Tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa. Sambung cerita sampai hari tua. Ya Allah, ya Tuhanku, sedapnya lah kalaulah ada air kosong. Dalam air kosong tu ada ais. Dikacaukan cawan itu. Dengarlah bunyi ais itu berlaga dengan cawan tu. Astaghfirullahalazim. Baru cakap bahasa air sikit dah telan Ailio. Sabarlah, lagi berapa jam je nak buka kawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni anda bersama saya Fimidon di dalam podcast Kasih Pecah. Kenapa ada orang DM saya? Ada orang DM. Ada orang tanya saya, kenapa podcast Kasih Pecah? Pecah itu adalah kita memecahkan norma. Apa dia maksudnya? Maksudnya setiap kali kalau podcast, mesti ada selebriti, mesti ada influencer, mesti ada orang kenamaan. Untuk podcast ini, kita nak jemput rakyat Malaysia. Dengarkan suara mereka. Sebab semua orang nak peluang untuk bercakap. Jadi inilah dia, platform yang kita sediakan untuk mereka bercakap. Apa? Saya di mana? Macam syok aja. Mestilah best. Sebab sekarang saya berada betul-betul di depan semua house. Sekarang ini kalau kalian nak tahu, saya berada di dalam bangunan yang bersejarah tau. Bangunan ini dibina pada tahun 1986. Antara bangunan yang terawal yang dibina di kawasan ini. So kalau datang ke sini tengok, ais. Lawanya. Kata dibina pada tahun 1986 sebab pada tahun 2024 bangunan ini direnovate dan dijadikan community hub. Jadi anak-anak muda, youth, keluarga boleh datang sebab ada kedai makan, ada kedai minum, dekat tangga tu ada slide, dah sampai bawah slide ada kedai skate. Ada tempat skate park dekat bawah tu. Ini merupakan kawasan yang saya rasa sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia duduk kat KL ni datang lepak kat sini sebab every weekend akan ada event, akan ada aktiviti yang dijalankan. Jadi kawasan ini sangat unik. Tapi kenapa kita buat kat sini? Apakah simboliknya? Simboliknya sebab sekarang ini semua house betul-betul di depan Masjid India. Kenapa Masjid India? Masjid India merupakan kawasan dan juga tempat yang antara yang terpenting untuk orang datang sebelum raya. Sebab kat sinilah orang nak beli baju Melayu, baju cool, yang berfashion, yang berwarna-warni. Tadi saya baru lepas jumpa satu keluarga ni datangnya daripada Sabah. Dia kata, saya mau datang ke Masjid India. Tapi ada bangunan lawa ni. Jadi diorang pun lepak kat sini. Diorang pun tahu, inilah dia semua house betul-betul dekat depan Masjid India. Kenapa? Kenapa Masjid India dan kenapa nak cakap pasal baju raya? Sebab topik kita pada episod ini adalah baju raya. Kita nak tanya sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, tahun ni colour apa? Siapa yang buat keputusan? Suami ke isteri? Suami setuju ke? Kalau awak punya baju colour brown tahun ni. Itu yang kita nak bualkan. Tetapi tak lain tak bukan sahabat-sahabat tu. Sekarang ini kita berada di tengah-tengah Kuala Lumpur dan saya ditemani oleh merah-merah abang geram. Iaitu Tune Talk. Dan alang-alang kita bercerita tentang Tune Talk ini, saya nak kongsikan pada kalian yang sebenarnya Tune Talk nak bagi hadiah. Tengok ni. Nampak ni? Fokus dulu. Fokus. Nampak? Ini bukan sahaja kad untuk pegang SIM card, tapi kad untuk memegang kebahagiaan kalian. Sebab dengan purchase ini nanti sebenarnya saya nak bagi tahu kalian yang kalian berpeluang untuk memenangi hadiah. Seperti apa? Seperti rumah sebiji. Dapat macam tipu kan? Tapi Tune Talk tak tipu bro. Dapat rumah sebiji, boleh dapat kereta, boleh dapat motor, dapat package umrah. Macam mana? Itu dia. Tune Talk sekarang ni berkolaborasi dengan Hijabista Hub. Jadi kalau nak menang senang aja. Mula-mula kena shop, subscribe and win. 3 easy steps and you guys get stand to chance depends semua. With these 3 easy steps, you guys stand a chance untuk memenangi hadiah-hadiah itu. Macam mana? Senang je. Pergi Hijabista Hub, spend minimum RM200 and then you guys akan dapat thank you card. Dan kemudian subscribe dengan Epic 35 Plus or Epic 50 Plus. Dah selesai 3 step itu, tunggu Tune Talk Roger cakap, ni bila nak claim rumah ni? Kan best kalau tahun ni orang biasa bagi duit raya kat mak. Tahun ni
korang bagi package umrah kat Mak. InsyaAllah, amin. Semoga Tuhan memurahkan rezeki kalian semua. Ramai yang DM saya, Fimi, saya suka Fimi, Qtalk boleh bagi package RM35 sebulan. Dan dalam RM35 sebulan itu, untuk package Epic 35 Plus, ada 150GB internet. Lepas tu, uncapped 5G. Lepas tu dekat dalam tu pula, unlimited call. Lepas tu ada 150GB hotspot untuk dikongsikan. RM35, balik kampung, satu keluarga happy. Tak payah risau apa-apa. 150GB tak cukup? Jangan risau. So, itulah ada Epic 50 Plus. Epic 50 Plus ini dapat 350GB every month. Uncapped 5G, unlimited call pula tu. Untuk hotspot, 350GB untuk dikongsikan. RM50 aja sebulan. Itulah tadi yang Fimi cakap tadi tu. Spend 200 minimum, dapat thank you card, subscribe Epic 35 Plus atau Epic 50 Plus. Lepas tu, berpeluang untuk memenangi hadiah. Ni dia ada cakap tau kat belakang ni. Dia cakap kat sini menangi rumah dan hadiah paling Epic Plus berjumlah 1 juta. Nampak? Pemurah kan Qtalk. Jadi, tanpa membuang masa dan melengahkan masa, apa kata kita cari sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang nak berbual tentang baju raya pada tahun ini. Fimi nak bagi tahu fun fact sikit lah. Sebenarnya Fimi ni kalau pakai baju raya, memang satu family akan kali hitam aja. Tapi tiap-tiap tahun tukar lah. Tak adalah pakai baju tahun lepas. Contohnya, macam tahun 2018, Fimi pakai jubah tapi warna hitam. Masa 2019 pakai kurta tapi warna hitam. 2020 pakai baju Melayu warna hitam. So kita nak tanya apa keunikan sahabat-sahabat kita untuk tahun ini. Dah bersedia? Dah bersedia? Bersedia campur ready? Dah sedia? Let's go. Guys, tengok saya jumpa siapa? Zulvani guys. Silakan, sini masuk. Masuk je. Dia macam very santai kan? Okay, sila have a seat. Oh my god. Okay. Go. Sebelah kiri. Experiencing this. Dia macam podcast macam tiba-tiba kan? Okay, sila have a seat. 1, 2, 3. Okay. Check. Dengar tak? Boleh, sila ambil. Dengar tak? Kita tak dengar lagi? Dengar. Hello, dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dia macam ini tadi. Cerita dia saya nak cari orang. Cari orang jalan-jalan, betul saya nampak, itu Zulfani. Ini stylish kan M. Nasir, Abi Mazdi. Alamak. Siapa lagi? Yuna, Aziavi. Mungkin si Middle lepas ni. InsyaAllah akan ada rezeki. Rezeki lah kita jumpa kat sini. Rezeki juga. So saya nak panggil apa? Vani je. Vani. Yes. Okay, Vani buat apa dekat Masjid India? Sourcing lah. Sourcing banyak raya. Jalantan famous for Exactly. raya. Kalau Vani pun approve, apa tak lagi kalian? First and foremost, I want to say congratulations to whatever that you've done. Sebab saya I've gone through your Instagram. Wow, my God, you document yourself very well. Oh, really? Yes. Sebab bila kita pergi je, kita buka the first page di Instagram, kita dah tahu, okay, ini confirm stylist. Content tu perlu. Okay, so please do us the honor to introduce yourself to the audience kat luar sana dengan lebih rasa cinta kasih sayang. Mungkin ada sesuatu yang kami perlu tahu pasal Vani. Silakan. Okay, so my name is Zubani. I'm a fashion stylist. So dalam bidang styling ni dah almost 8 years lah. My goodness. So Okay. quite new sebenarnya. Okay. Compared to the other senior stylist kat Malaysia ni. Okay. Since you cakap pasal orang yang lebih pioneer, lebih experience kan. Masa the first time you get involved yourself dekat dalam fashion industry, were you intimidated? Intimidated, yes. But I think my seniors, they are very welcoming. And then diorang macam menunjuk ajar jugalah. So I was very grateful for their guidance. Kita cerita pasal present lah. Okay. Sekarang ini kita dah nak memijak kaki ke dalam bulan Ramadan, bulan puasa, bulan raya kan. Ada preparation ke untuk raya tahun ni? Preparation raya, of course. Macam basic things lah. Macam obviously cari baju raya. And then like
Puisi and all, kemas-kemas rumah. So ada. Okay, tahun ini Raya dah ada berapa helai baju? Yang I beli sendiri tak ada. Yang dapat daripada kawan-kawan yang ada brand tu ada lah. Okay. Yeah. So far ada 2 helai. 2 helai. Tu pun macam dapat. Itu kira macam perks of being a stylist lah. Yes, because we support them as also as a form of thanks. Yalah. Maybe they give to me also. So kalau katakan macam tahun ni your husband kata I tak nak pakai colour ni I nak pakai colour. Bujay suka colour apa Bujay? Bujay, what's your favourite colour? Colour raya tahun ni. Let's go. So maksudnya so Bujay akan set the colour for every year raya ke you ada a say juga? So far I let him choose the colour. But the styling you Styling kita masing-masing. Masing-masing. Okay. Dia je yang I tak boleh style. Tapi sebenarnya kalau yang nak tahu Bujay pun selalu keluar dekat FYP macam this guy he knows how to rock stuff Susah nak style dia. Dia my hardest client. Tapi your whole life client lah. Okay. So usually kan when it comes to raya, people have this conflict di mana macam tak nak lah fashion ni. Husband kata I tak nak pakai fashion ni. Tapi wife suka sangat pakai fashion tu. Apa ibu nasihat kepada husband and wife kat luar sana yang diorang asyik bergaduh aja? Dia ni mungkin kata dia nak style yang ini, husband tak nak style ini. Mungkin daripada point of view stylist, you boleh bagi komen sikit. Tak apalah, style lah lain-lain. Boleh je kan? Boleh je sebenarnya. Mungkin diorang boleh bersama dalam bentuk material yang sama tapi colour Yes. And even with me and my husband, dia nak brown. Tapi baju I macam off-white. So the way I compromise it, maybe I cari selendang brown ke. Just to like complement the colour. Yes. So dekat baju nanti pun ada satu colour. The details. Ada at least signature item yang you kena ada every raya for baju raya yang you kena pakai. I think with me with raya, I'm trying to be as bersahaja as possible. Then of course sebab of course kita beraya. Yeah. Tapi we need to be comfortable juga at the same time. Yes. Macam mana dengan orang-orang yang amboi dia punya? Kan? Maksudnya sehari tu sampai 5 helai. Maksudnya pagi pergi solat raya baju lain, pergi minta ampun minta maaf baju lain, beraya dengan jiran baju lain, malam pergi celebrate raya baju lain. So what's your opinion towards that? Sebab I rasa kalau dia mampu dan tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain, okay je. Tapi kenapa you as a stylist tak ada pula I dengar untuk first day raya I ada 3 baju sini. Last year I was like that. But this year macam I think I should tone it down lah. Right. Kita berpuasa pun menahan nafsu. So kena menahan nafsu bershopping juga. Betul. Tetapi mungkin sebab orang ni juga sebab baju free, so boleh nak spend kan. Okay. Right now I do have a perspective whereby orang kalau nak beli baju Melayu ni, dia nak bergaya dengan keluarga, it's okay. It's fine. Yes, for me, kena nampak as a unit, okay. Yes. Tapi ada come to a certain extent that you wear your baju raya to impress other people on Instagram ke. If you want to go to majlis, I want to be the one yang paling grand. Do you know any reason why? I think, okay, like if you're talking about personal styling, is how you present the best version of yourself. Okay. So obviously, somehow when you're presenting the best version of yourself, you would impress people. It's impression that matters, right? Yes. So I think for me, it's okay if you want to impress. Even you nak bercantik-cantik, berlawa-lawa, and then you take pictures and then you upload it. It's fine for me. It's everyone's right. Yeah. Tapi yang I tak setuju, it's not salah lah. Okay, yang I kurang bersetuju if you go out of your way, out of your kemampuan untuk mencapai impression. Exactly. Sebab kadang-kadang by hook or by crook, at least they would have 3 colour for this year. I mean again, going back to kemampuan, yes. Full baju di badan sendiri lah. Kalau awak mampu, maka by all means go ahead. Yeah, maybe some of them, maybe the whole year diorang tak berbelanja sangat. So raya is the time that they actually spend. So baju raya. Yeah, so beli pasang pun okay je. Sebab be creative lah.
Yes, And for you as a stylist pun, your main objective to be creative. Yes. And you can always be bergaya kalau you nak beli bundle if you know how to style it. Yes, of course. Kalau tak tahu, call lah Benny. Yes. Okay. So Benny, katakan if you have dah sampai reach to a certain extent or position di mana macam alamak, boring baju raya ni. Would you do something to tukar the vibe, or you would just maintain whatever yang traditional punya pakaian ke, you would add in new stuff? I pernah rasa like that lah. So what I do is like I try to style not necessarily a traditional baju, maybe just like a normal baju ke that you can wear outside raya, Right. and then styling it with like something with raya element lah, maybe just ke kain batik ke. So not necessarily macam baju-baju traditional lah. I personally I lagi suka baju yang you can wear even outside raya. More versatile. Betul, sebab kita tak nak dia akan jadi membazir ya. Yes. Kita beli satu baju untuk raya, pakai first raya, and then baju tu bergabuk, sudahnya buang lah apa semua kan. Kenapa I tanya ni adalah sebab I've seen banyak design baju which I am not going against, sebab masing-masing ada cita rasa masing-masing. Cuma do you feel like ada beberapa orang kat luar sana, diorang dah reach a limit where dia sebenarnya dah seolah-olah mempermainkan baju Melayu? Do you feel that way, or you just rasa that is just an extended version expression of them? But I think for me, it's like in the end of the day, everyone has their own personal style. Right. So your personal style is very close to you. Macam mana you pakai baju, macam mana you buat baju, it's up to you. Everyone has their rights in dressing up. But maybe yang you rasa memainkan ni, I rasa untuk diri dia sendiri, if dia nak berpakaian seperti itu, okay. But I think it becomes a problem when you preach it. Awesome. Okay, I got one more question. Ada tak comes to a point di mana in your life ada satu moment yang you akan sentiasa ingat when it comes to baju raya? I think moment I remember, I'm saying for a few years, me and my mother, and kita orang 4 bersaudara, 3 girls tau. So you know girls with baju raya kan. So there are a few years and kita orang akan beli kain, and then my mom and my sister would jahit sendiri for everyone. So kita orang tak beli for first day of raya. We rarely buy new from the streets. I mean from designers. Kita orang akan jahit sendiri lah. My mom and my sister would jahit the baju for us. Oh, okay. I have a question. Which is cheaper? Buying yang dah siap ataupun beli kain and then jahit sendiri? Beli kain and jahit sendiri. Tu lagi cheaper. Tapi kalau you beli kain and then you hantar tailor, sebenarnya sama je. Yalah, I get what you mean. Tetapi, okay, dia macam ni. The more skill that you learn, kan, the more reduced your money spending. That's how I Yes, of course. And you can capitalize out of your skills. Exactly. You boleh buat baju untuk orang lain juga. Okay, so kalau katakan next year, kalau nampak anak-anak nampak mak dengan ayah dah belajar menjahit, jangan mempersoalkan sebab itu adalah spending punya advance kira-kira. Alright, okay, one last question. Do you have any nasihat regarding baju raya ataupun fashion style in general? Tak kisah, doesn't have to be baju raya, tetapi diskopkan kepada wear to impress. Ada ke nasihat kepada mereka kat luar sana? Again, I think like when it comes to styling and dress up, just ikut kemampuan and then make sure it's a lacer for you and you are being yourself. So you don't have to pretend to be someone else or you try to copy someone else. Just be yourself and be comfortable, and then spend wisely and be sustainable lah. Great. Saya rasa itu nasihat yang paling
paling bagus sebab ramai orang kata style kena beli brand ini, style kena brand ini. Style yang paling style adalah style bila kau sedang berjimat. Itu paling style. Yeah, because you are creative. That time you paling creative time tu. Yeah. Benny, thank you very much for spending your time. Thank you very much for spending your time. Semoga raya tahun ini raya yang bermakna untuk kalian semua. Amin. And for everyone also. InsyaAllah, amin. Okay, sebenarnya saya ada hadiah sikit nak bagi kat Benny. Wow. Here you go. And this is for your husband. Bang, sila masuk. Masuk juga. Kita jemput lah. Terima kasih. Thank you for luang masa. Terima kasih. Jaga diri. Minta maaf apa-apa. Semoga tahun ini kita berjumpa lagi di raya. Nanti ada datang, saya bagi hadiah raya. Okay, thank you very much guys. Siapa expect bila kau interview stylist, benda yang dia suruh kau buat adalah berjimat? Okay, to be honest, kalau kau jumpa orang yang jual baju, engkau tanya macam mana nak berfashion, dia akan suruh kau beli baju dia. Betul? Benny, macam mana nak style untuk bulan Ramadan, bulan raya, dia akan cakap contact lah saya. Tapi dia tak cakap pun itu. Dia cakap spend wisely. Even Benny itself, she's not trying to wear to impress. Dia pakai to be herself. And orang tengok style sebab ramai orang tak mampu untuk jadi diri sendiri. Cuba jadi diri sendiri, lepas tu tengok apa orang punya perspektif terhadap awak. Okay? Thank you very much, Benny. Bye-bye. So, jom kita cari orang seterusnya untuk di-interview. Mana tahu perspektif dia adalah, raya ni kita kena membazir ni. Kita kena beli baju-baju banyak-banyak. Kita kena cari orang macam tu. Jom kita cari dia. Renduman. Dengar kecil. Dengar siap dengar. Renduman. Ya, rendu gila aku lagi tandas ni tu. Nama kau apa nama? Im ke Im je? Im saja. Im saja. Kau buat apa kat sini? Kita meniaga perfume. Oh, meniaga perfume Boleh buat kawan ni? Dari danau. Dari danau. Kita sandar sikit. Tapi kau punya mic kena dekat dengan mulut. Sebab kau macam soft spoken kan? So kau pelan. Kalau kau jual perfume, aku kena buat kawan dengan kau lah. Boleh lah. Sebab orang kata kalau berkawan dengan orang yang jual perfume wangi je. Betul. Aku pun boleh lah. Bos. Ni mak Wangi. Im. Okay, Im. Memenangkan kita dana dekat raya ni kan. Tanya kau ada beli baju raya tak? Belum lagi lah. Dalam seminggu last baru beli tu. Time murah. Time murah. Itu dia. Tapi memang kau akan beli basically kalau kau tunggu time murah mesti kau beli 5-6 helai. Tak selai sebab murah lah. Lagi satu kadang-kadang boleh dapat free je lelong kan. Aku ramai kenal kan. Tunggu last lah. Tapi biasanya lelong-lelong ni yang dah tak style loh, yang orang dah tak nak, yang dah besar lah, tak ramai orang nak. Aku dah suruh simpan lah. Aku sebenarnya konten dia adalah untuk cakap orang yang berbelanja lebih-lebih pasal baju raya. Tapi kau bijak lah. Bijak nampak? Dia nak baju yang lawa tapi boleh dapat free. Macam mana? Sabar sikit. Tunggu ujung-ujung. Betul. Barang dah murah, kau boleh dapat free, buat apa nak bayar kan? Betul. So biasanya kau akan pakai baju raya tiap-tiap tahun, kau akan mengharapkan dapat free ke? Kalau tak ada kau bantai atau lepas tu? Tak ada lah. Aku memang seminggu tu aku beli lah. Kalau ada orang offer cakap aku ada baju lebih lah, kau nak? Kau ambil lah. Baik tu. Kau biasanya tahun ni kalau apa? Tahun ni kali hitam. Aku nak sama tu. Aku kau hitam. Ini dah tua aku beraya. Apa benda yang kau paling tak suka kalau pakai baju Melayu? Tak tahu lah. Sebab aku pakai baju Melayu pun sehari je. Betul lah. Kenapa aku tanya, hello, how are you? Kenapa aku tanya adalah sebab ada orang kata, aku malas pakai sampin. Tak, sampai lagi cantik baju Melayu kau. Lagi kemas. Nampak? Siapa kata kau umur apa? 18. Siapa kata Gen Z, zaman-zaman Gen Z ni tak suka pakai sampin? Gen Z ni lagi appreciate tau pakaian-pakaian traditional ni. Bagus. Sampin tu lagi kemaskan baju kau, nampak cantik lah. Handsome lah. Nampak tight in macam tu, nampak kemas. Siapa pakaikan sampin selalu? Kawan lah, aku tak hati aku tak sampin.
Baik doh. Okey, kalau katakan kau tak ada duit, Astaghfirullahaladzim, bukanlah tak ada duit. Maksudnya kau dah spend duit kau untuk bergaya, untuk beli kuih, kan? Kau dah simpan duit raya, nak bagi duit raya. Ngam-ngam pula tak sempat nak beli baju Melayu. Lepas tu tiba-tiba tak ada pula tahun ni dapat free. Apakah kau akan cari jalan untuk beli juga baju Melayu? Cari jalan Kan kau jenis caleg tak lepas ada lah. Aku lebih kurang macam tu lah. Sebab kadang-kadang aku pagi raya aku tak bangun. Dah menjaga walau kan. Tu aku macam second raya tu baru aku raya. So cakap macam kau tanya tadi aku pakai baju Melayu kan. Aku pakai sehari je. Tu pun kalau aku bangun. Saya aku pakai baju Melayu tu tidur. Biar bergabung. Biar bergabung. Wah, banyak Im. Steady lah kau. Thank you lah bagi perspektif kau. Sebab sekarang ni aku tengah nak mencari orang yang tak ada, aku nak beli baju Melayu semua. Tetapi pada masa sekarang aku masih jumpa orang yang raya tak payah bazir. Tak payah bazir lah. Raya tu just sehari kan. Kita bukan apa, raya tu just nak celebrate yang kita nak puasa penuh. Tak ada nak megah-megah sangat pun. Itu sederhana itu lebih. Sederhana tu Nabi pun cakap puasa raya tu sehari je. Kita sambut sehari je. Orang Melayu je yang buat panjang-panjang sampai 30 hari. Betul. Dan hari yang sepatutnya kita solat raya itu sehari tu je. Sehari tu je. Bukan sebulan tu tiap hari kena solat raya. Itu pun tak boleh buat. Betul. Im, terima kasih tu sebab luangkan masa. Tapi aku nak kau cakap sikit lah kat TikTok. Cakap TikTok bagi duit raya kata. TikTok bagi duit raya. Sikit lah. TikTok bagi duit raya. Weh, dapat betul-betul. Gila. Ya, dia dapat duit raya. Dan aku ada lagi satu hadiah nak bagi dengan kau. Im, thank you very much. Selamat Hari Raya, man. Selamat Hari Raya. Speechless lah. Mana nak kita tandas kan? Betul tak? Ni hadiah. Bagi satu. Thank you very much kepada. Yang kedua nampak? Bila saya buat podcast, lalulah nak pergi toilet ke, kata nak solat ke. Mana tahu dapat duit raya? Tak pasal-pasal Im dapat duit raya ya. Alhamdulillah. Jom kita cari orang seterusnya untuk ditembual. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Ya, namanya apa? Nama Cik Nora. Nora, saya panggil Cik Nora ya. Cik Nora tu tak kita tengah buat apa ni? Tak. Tapi Cik Nora sporting Cik Nora boleh join. Sebenarnya kita tengah buat podcast. Podcast tu macam sembang-sembang. Mana santai. Nama podcast ni podcast Kas Picah. Okey. Cik Nora dari mana? Dari Desa Petaling. Oh, ini anak Cucu. Oh, cucu ingat adik. Cucu. Nama adik apa nama? Ryan. Ryan. Ryan je. Ryan puasa tak hari ni? Puasa. Ada tinggal lagi tak? Sehari 2 hari. Sehari 2. Ya, Ryan berapa? Yup. Okey. Tak ada masalah Ryan. Ada kawan-kawan uncle umur tinggal lagi Ryan. Dah planning dengan Cik Nora lepas ni. Cik Nora, saya nak tanya Cik Nora. Tahun ni gaji colour apa baju? Colour warna merun. Wow. Cik Nora yang pilih ke anak beranak yang pilih? Oh, apa ni anak beranak lah. Kita orang bincang lah. Oh, biasanya beli baju raya dekat mana? Alah, kita orang beli dekat hari-hari je. Kan? Hari tu kira tempat-tempat yang tidaklah begitu mahal. Mudah, situ semua dapat diorang punya baju apa semua, baju acik semua senang. Betul. Dulu zaman-zaman acik beraya kan. Dulu nak beli baju beraya susah ke senang macam sekarang? Oh, susah dulu kan, anak-anak kecil-kecil lagi kan. Kita utamakan anak-anak tu lah. Oh, maksudnya kalau katakan Acik pakai baju ini tahun lepas pun tak apa, asalkan anak dapat. Iyalah. Iyalah. La ilaha illallah. Acik kita pakai baju yang macam kata ikut kita punya colour tu kan. Bila anak tu dah besar-besar, dah kerja kan. Macam tu je. Anak kata, mak, kita apa ni kali ni kita nak tahun ni nak kita pakai warna apa lagi ni. Dia bagi duit lah. Dia bagi duit lah. Jadi Acik,
belilah tempat yang mana yang acik yang kira kalau ada kuih-taping yang dia bagi tu, kita bolehlah buat lain. Betul. Kan? Betul. Tak payahlah kata anak bagi berapa sekian, kita nak habiskan semua. Betul. Kan? Lebih baik beli baju tu kita nak pakai anak kadar, kita beli ketupat, masak rendang. Lagi Patut kita special. simpan ke kan? Betul. Jadi bila kita besok kalau tak ada duit ke, dah kurang duit, kita boleh gunakan. Acik suami dah meninggal kan? Jadi anak-anak dia orang akan bagilah acik berapa yang dia orang mampu dia orang bagi. Jadi acik pilih yang mana yang acik punya ni lah. Yang acik rasa bersesuaian dengan acik. Itulah. Tak adalah macam ke anak kecil-kecil dia kata pening lah juga lah. Nak pergi dia nak seluar tu masing-masing apa semua kan. Utamakan anak-anak dulu. Allahu Akbar. Tapi sekarang tak ada lah, dah tak ada lah. Kita untuk kita je lah. Sebenarnya lagi seronok kalau kita dapat beraya tu dengan anak beranak dengan cucu bukan sepul. Betul? Tak kisah pakai baju lepas pun takut. Memang. Cuma kita macam kadang macam dia orang panggil lah, macam nak kata apa, gawar kan, macam kita bergambar lah macam raya pertama tu je. Tu je buat senyum. Allah. Ni Ryan yang bagi tahu satu nasihat. Sekarang ni Ryan kan jaga nenek. Sebenarnya saya dah tengok Cik Nora dengan Ryan nak berjalan-jalan tadi. Saya ingatkan ada family lain. Rupanya Cik Nora saja nak berjalan-jalan. Tengok siapa yang teman? Ryan teman. Bagus Ryan ni. Ryan ada pesanan untuk nenek tak? Kena pantang makan je kak. Nenek kena pantang makan. Lagi? Jangan lupa makan ubat. Jangan lupa makan ubat. Sekarang nenek tahun ni beraya pakai satu warna je kata. Nenek beraya pakai satu warna je. Alright, thank you very much Ryan dan juga Cik Nora ni. Nampak tak? Sampai tak ada ramai abang-abang, anti-anti, kakak-kakak kat belakang kamera ni. Dia nak bagi duit raya dekat Ryan dengan Cik Nora. Terima kasih banyak Cik Nora. Baik Cik Nora, Ryan, kita pun minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, ada terlebih kata. Terima kasih atas nasihat yang dikongsikan tadi. Saya terima kasih. Baik, dah. Jom kita bergerak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Have a seat, friend. This is so random. This is very random. Asal ada podcast in the middle of. Exactly. I've been asking the same question since episode 1, man. Kita tengah buat apa ni? Borak pasal apa ni? Hello. Let me introduce you. Salam sejahtera. Salam sejahtera. This is the one and only Brian Sneakala. What's up? Dope, man. You know, I've been going to events and people have been pointing you to Brian Sneakala, but I never get a chance to talk to you, bro. Well, this is it. This is it. We're going to have a full-on conversation. Let's go. How are you, bro? How are you? I'm doing fine. Hey, man, thank you for after 3 episodes. You're the first person asking me, man. Are you tired? Puasa, my mouth is dry, but I like doing this. Sudah berapa jam kat sini? Aku kat sini daripada pukul 2 setengah. Been interviewing random people. How do you do it? Puasa and talk for 4 hours. I guess if you like what you're doing, you don't find like the time is moving. Tak apa lah, finish line tu dah nak sampai. Kita rasa lagi 50 minutes kau boleh makan lah. Yes. Okay. Lagi sikit lah. 50 minutes lah. 50 minutes lah. Lah. Betul. 50 minutes lah. Betul. Aku Cina tu, aku punya mat tu. Hey Brian, aku nak tanya, engkau ada pernah tak macam commit with the baju raya punya tradition? Okay, saya sebenarnya a lot of Malay friends and this is actually the first time in this year aku di-invite untuk buat to appear in a baju raya punya campaign lah. Let's go. Yeah. Siap ada pakai macam something like a kopiah and I look like one of them lah. Tapi nampak Cina habis lah. Very yellow looking lah. You never tried baju Melayu before? I tried. Actually, fun fact, I used to play the violin and then I used to play for school. You know, like sajak. You know sajak? Yeah. So we used to perform until daerah level and we play. So my teammate was saying the sajak, and I will be at the background playing. Yeah. Okay. And there was this one final, daerah final we won. I was wearing a full of baju Melayu with the sokong. Nice. Can you see play? Dah lama tak main. Dah lama gila tak main. Okay. What one thing that you find interesting about baju Melayu? Dia
sangat berbeza daripada traditional clothes. Ada races traditional clothes lah. And I don't know, I think it's the something lah that seal the look. Yeah. So it can be like, kau pakai putih top, and then maybe a black pants, and then samping, right? Tapi samping dia tiba-tiba warna biru, like they could be it. So it's a very interesting thing lah. Like dia sangat lain lah. Yeah. Okay, the reason why I've been asking about baju raya to everyone because lately I've been seeing, especially last year, aku rasa sebab PKP orang dah lepas gerak PKP dapat raya kan. So diorang punya spending on baju raya, bro. Oh my god, like a day they have like 10 sets of baju. Then second raya that another 5 sets of baju. What do you think of that? Aku rasa tu dah gila lah. Kau nak tukar baju tu tak penat ke? Dah lah panas. Betul. I don't know. I mean, if you are the kampung, tak tahu lah, rumah kau ada aircon, yes. Tapi kau like after you raya, you go to visit your friend's house, right? You move around, you're walking around, you're driving. Panas lah. Like, I don't know. How do you change so many times? I don't know, man. I mean, if they committed to it, maybe lah. But the problem is the spending, bro. Don't you think like it's a waste of money for you to like spend 10 helai baju for a day rather than... Well, you know what they say, like, drip is eternal. Yeah, drip is forever, bro. Drip is forever, bro. Mind the money, I just want to look good. Yeah, you want to look good, you know, do it for the gram lah, bro. Yeah, but at the end of the day, like, macam mana pun, if we're talking about budget and whatnot, you always goes back to going to see your friends, going to see your family, balik kampung and whatnot. For me, personally, I feel like at the end of the day, the baju is a secondary. The first primary is for you to meet your family and spend time with your family. Betul ke? That's what raya is. I agree, totally agree. But I feel, I don't know, if you're really spending, your entire paycheck on baju, that's not really right lah. Itu tak betul ke? True. Because you want quality of life, right? You don't just want to look drip on Instagram. I understand looking good is part of it, but eating good is also part of it. Exactly, bro. Exactly. Drinking well, enjoying yourself, going for movies, going for holidays, treating yourself, saving money for the future. Kau nak kahwin ke, kau nak beli kereta ke, all this kind of stuff need money, right? So you gotta be smart about it lah. Like, quality of life is very important, but if you're just trying to like impress people online, then he's not really your friend. There's no point lah. True. I agree. But at the end of the day, you are not impressing anyone, bro. Yeah. At the end of the day, people notice your outfit for a day and then tomorrow they go on their own life. It's so fast. Instagram is so fast. Dia tengok feed kau memang power lah kau. Tapi besok dia dah lupa feed kau sebab there's so many people flexing their feet on IG, man. So take it from a sneakerhead. Aku ada beratus-ratus pasang dekat rumah. You know, I've made that mistake when I was young. I was buying a shit ton of shoes. I don't know whether I can say the S word. It's okay, we can blip it later. You're buying a lot of shoes, but at the end of the day, you want quality of life. You want to enjoy your life. Kalau kau beli kasut, beli baju, tapi kau tak boleh enjoy, tak ada guna juga. No point tu. Kau nampak drip ke, tapi tak ada guna. You cannot do anything else. So True. That's my take. Brian, that's great, bro. Thank you for sharing, man. I appreciate you. Selamat Hari Raya in advance. Selamat Hari Raya. Thank you, man. I hope you buka puasa dengan baik-baik. Bye. Okay. See you. Thank you, Brian. Bye. Bye. Awesome, bro. Assalamualaikum. Macam baru nak start show. Tapi biasalah, bila dah bulan-bulan puasa ni, mulut tu rasa berpasir je, cakap banyak. Tetapi yang seronoknya, bulan-bulan puasa ni, saya mengharapkan niatnya tidaklah begitu bersih. Niatnya kita nak tengok siapa yang suka membazir. Tapi Alhamdulillah, dah nak dekat berbuka ni, interview orang, ramai yang cakap, taklah saya sehelai je. Taklah saya 2 helai je. Saya satu warna saja. Ramai yang bagi nasihat kat saya pula. Adik kecil tu cakap, belagak tu tak bagus, dia kata. Jangan membazir. Cik Nora kata. Apa yang saya perasan adalah, kadang-kadang tidak semua benda yang orang buat itu betul dan tak semua benda yang orang tak buat itu salah. Apa yang jarang orang buat adalah ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang kita nak jadi macam ramai orang, kita nak jadi macam dia tu, kita nak jadi macam dia ni. Kita nak tunjuk kat siapa? Kita nak tunjuk dekat orang tu ke? Orang tu belum tentu bagi perhatian kat kita.
Apakah maksudnya konten kita pada hari ini? Konten dia adalah untuk mengingatkan kepada kalian semua, tak kira lah baju gaya tu baru ke lama ke mahal ke murah ke lawa ke tidak ke, semua itu tidak penting kalau tidak ada kehadiran orang-orang yang tersayang di Hari Raya Aidilfitri. Itu yang saya nak bagi tahu dekat kalian. Kalau kita sedar diri, kita bersyukur dan kita berserah dengan Tuhan, kita cakap dengan Tuhan, ya Allah Tuhanku, jika ini adalah hadiah aku pada tahun ini adalah kemampuan aku, maka aku terima sebab aku percaya ada susunan rezeki yang jauh lebih luar biasa untuk aku. Saya harap pesanan ini saya akan ingat, kalian akan ingat. Saya nak cari orang lagi tapi ramai orang dah nak buka ni. Betul juga, kita tak nak memaksa orang. Ya, dan bulan puasa ni kita kena banyak bersabar. Baik, saya nak ingatkan kepada kalian semua supaya berpada-padalah spending itu. Tetapi kalau kalian spend minimum 200 dekat Hijabis Tahap, lepas tu dapat thank you card, lepas tu subscribe dengan Epic 35 Plus dan Epic 50 Plus, kalian berpeluang untuk memenangi hadiah yang bernilai RM1 juta. Banyak tau Tiuntang nak bagi tau. Kalau kalian nak ada nasib yang sama seperti orang-orang yang diinterview, dapat duit raya, dapat hadiah daripada Tiuntalk, nanti saya akan update di Instastory saya. Time tu terus datang, kita interview terus. Baik, tak banyak benda saya nak cakap. Nasihat yang saya berikan kepada kalian ini, harap saya sendiri pun ingat-ingat. Saya akan cakap dengan diri saya, ingatlah wahai Fimi, baik engkau ada baju yang paling buruk, asalkan keindahan keluarga engkau itu erat, cukup. Tak perlukan barang-barang yang mewah. Yang penting silaturahim itu jauh lebih mahal daripada baju yang aku beli. Semoga kita jumpa lagi di podcast Kasih Pecah. Jangan lupa untuk teruskan menonton di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Fimidon signing up. Jom kita berbuka. Podcast Kasih Pecah nyanyi sama-sama, tak payah malu kita kan bersaudara. Fimidon punya style memang lain dari biasa, sambung cerita sampai hari tua. Cinta